Operasi penguatkuasaan imigresen berskala besar dilaksanakan secara serentak di seluruh negara pada 10 hingga 11 Ogos 2026 dengan lebih 3,000 individu diperiksa dan 1,043 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen. Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM menjalankan operasi bersepadu ini di 14 lokasi yang dikenal pasti mempunyai kehadiran warga asing yang tinggi. Tindakan tersebut turut mengambil kira aduan serta maklumat awam berkaitan kehadiran dan aktiviti warga asing yang mencetuskan kebimbangan dalam kalangan komuniti setempat. Antara operasi yang dijalankan ialah Op Sasar di sebuah pansapuri di Kajang pada 11 Ogos. Operasi bermula kira-kira jam 10.30 malam dan menyaksikan 330 individu diperiksa. Daripada jumlah itu, 248 warga asing ditahan untuk siasatan lanjut berkaitan kesalahan imigresen. Secara keseluruhan, operasi di seluruh negara melibatkan pemeriksaan terhadap 3,307 individu. Seramai 1,043 warga asing ditahan, terdiri daripada 880 lelaki dan 163 perempuan dengan lingkungan umur antara 17 hingga 59 tahun. Berdasarkan pecahan yang dikeluarkan, tahanan terdiri daripada 370 warga Bangladesh, 328 Indonesia, 183 Myanmar, 55 India, 22 Nepal dan 140 lagi daripada kewarganegaraan lain. Antara kesalahan yang dikenal pasti termasuk kegagalan mengemukakan dokumen pengenalan diri, pelanggaran syarat PAS, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta penggunaan kad atau dokumen yang tidak diiktiraf. Kes-kes berkenaan akan disiasat mengikut peruntukan Undang-Undang Imigresen yang berkaitan. Operasi ini turut membabitkan kekuatan 682 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi. Daripada jumlah tersebut, 578 merupakan pegawai JIM selain pelibatan Jabatan Pendaftaran Negara, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Tenaga Kerja, Majlis Keselamatan Negara serta agensi-agensi berkaitan. Kesemua warga asing yang ditahan akan ditempatkan di Depot Tahanan Imigresen negeri masing-masing bagi menjalani proses siasatan dan tindakan susulan mengikut prosedur yang ditetapkan. Dalam operasi sama, sebanyak 45 borang 29 iaitu saman kepada saksi turut dikeluarkan kepada warga negara Malaysia bagi membantu melengkapkan siasatan terhadap kes-kes yang dikenal pasti. JIM menegaskan operasi penguatkuasaan akan diteruskan secara berterusan bagi mengesan dan mengambil tindakan terhadap individu yang melanggar peraturan imigresen negara. Tindakan penguatkuasaan ini dilaksanakan berdasarkan peruntukan seperti Akta Imigresen 1959,63, Akta Pasport 1966, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 serta Undang-Undang berkaitan anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran. Perkara utama daripada operasi ini jelas kehadiran seseorang di Malaysia tertakluk kepada dokumen, PAS dan syarat yang sah. Apabila peraturan dilanggar, tindakan undang-undang boleh diambil tanpa mengira lokasi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.